Drama Sumpah Ibuku mengisahkan tentang Husna, seorang ibu tunggal dan kakak sulung yang tabah, tegas dan matang yang terbentuk hasil pelbagai ujian hidup dihadapinya. Pertemuan semula dengan cinta lamanya, Hadis, membawa mereka ke alam perkahwinan. Namun kebahagiaan itu tergugat apabila ibu mentuanya, Mariam atau Cik Yam, sejak awal tidak menyukai perkahwinan mereka dan berusaha memisahkan pasangan tersebut. Meskipun pada mulanya Cik Yam tidak menunjukkan kebenciannya, dia sebenarnya telah mendendam Husna sejak hari pertama wanita itu bernikah dengan Hadis. Bagi Cik Yam, Hadis masih hak dirinya dan kehadiran Husna membuatkan dia rasa tercabar, lebih-lebih lagi apabila mereka tinggal sebumbung. Bersubahat dengan Syafiqah, adik Hadis, mereka menabur fitnah demi memusnahkan rumah tangga tersebut. Husna bukan sahaja dianiaya secara fizikal dan emosi, malah turut menjadi mangsa sihir yang digunakan Cik Yam. Meskipun diperlakukan sedemikian, Husna tetap berbakti menjaga bapa mentuanya yang lumpuh hingga ke penghujung nyawa. Hadis pula berada dalam dilema antara ketaatan kepada ibunya dan kasih kepada isteri. Namun dia akhirnya terpengaruh dengan fitnah yang mengaburi hubungannya dengan Husna. Dalam masa sama, Syafiqah berkonflik dengan madunya Nurul Iman, sementara campur tangan Cik Yam menghalang Zaim daripada membela Nurul Iman yang merupakan isteri pertamanya. Fitnah memuncak sehingga Hadis mula meragui Husna dan mengusirnya keluar. Husna pulang ke kampung di mana dia bertemu Nurul Iman yang akhirnya membantu membongkar kejahatan Cik Yam dan Syafiqah. Dari situ Husna kembali bangkit, mempertahankan maruah dan kehidupannya. Rahsia lama yang disimpan Cik Yam mula terbongkar satu demi satu, menyingkap sisi gelap seorang mentua yang penuh dendam. Lantas perkara itu menggugat kesejahteraan seluruh keluarga. Drama ini menawarkan sebuah naskah bergenre drama kekeluargaan yang syarat dengan konflik rumah tangga, dendam lama serta rahsia yang menjerut kehidupan para wataknya. Pertentangan antara menantu dan ibu mentua menjadi nadi penceritaan, memperlihatkan bagaimana kuasa, ego dan kebencian mampu menggoncang sesebuah keluarga. Watak Husna pula berdiri sebagai lambang wanita masa kini, teguh, berprinsip dan tidak mudah tunduk meskipun berhadapan tekanan berlapis daripada sekelilingnya. Turut menyedihkan drama ini ialah kemunculan semula Remy Ishak dalam drama TV3 selepas sekian nama. Secara keseluruhan, drama ini menyelami konflik dalaman dan rahsia gelak yang menyuji ikatan kasih sayang dan kekuatan keluarga.